Dulu nak pergi haji perlukan sekitar 297 gram emas. Hari ni sekitar 25 hingga 55 gram pun dah boleh jadi dana haji. Nampak tak beza dia? Tahun 1998, waktu tu kos haji RM8,000 je. Harga emas masa tu sekitar RM30 segram. Jadi perlu lebih kurang 267 gram emas. Tahun 2025 pula, kos haji RM15,000. Harga emas waktu tu sekitar RM472 segram. Jumlah emas yang diperlukan hanya sekitar 32 gram. Untuk tahun 2026 pula, anggaran dana haji ikut kategori. B40 sekitar 25 gram, M40 sekitar 39 gram dan T20 sekitar 55 gram emas. Maksudnya dekat sini, kos haji dalam ringgit memang nampak makin naik. Tapi bila kita ukur dengan emas, jumlah gram yang diperlukan jauh lebih kecil berbanding dulu. Kalau tuan ada impian nak pergi haji, mula kumpul emas sikit demi sikit dari sekarang. Hari ni simpan 1 gram, lepas tu tambah lagi 5 gram. Lama-lama insyaAllah cukup jadi dana haji. Dengan akaun Muscat Public Gold, tuan boleh menabung emas sikit-sikit ikut bajet masing-masing. Jadi bagi tuan yang nak mula bina dana haji dengan emas Public Gold, boleh terus isi borang sign up. Saya akan bantu daftar dan kongsikan strategi kumpul gram ikut kemampuan anda. Teruskan follow saya untuk dapatkan ilmu mengenai emas dan keuangan.